PKPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya, Cikgu Hasfariza binti Abdul Hamid akan berkongsi satu tajuk yang menarik, iaitu dalam dilema. Apa itu dilema? Dilema, secara umumnya merupakan satu situasi yang mana seseorang itu perlu memilih, memilih sesuatu perkara ataupun bahan, dengan menyatakan memilih perkara itu dari sudut baik dan buruknya. Sebabnya dalam kehidupan kita seharian ada juga perkara-perkara yang perlu kita atasi. Baiklah, murid-murid sekalian, yang mana satu merupakan tajuk segmen saya pada hari ini. Segmen ini menuntut supaya murid-murid memilih mana-mana satu pilihan yang rasanya menepati citarasa ataupun minat. Baik, mari kita lihat jenis-jenis sukan yang ada dalam paparan saya. Setiap orang mempunyai minat yang berbeza-beza dan kita kadang-kadang mempunyai pilihan sukan itu lebih daripada satu. Mari kita lihat jenis-jenis sukan yang ada. Dalam paparan saya ada sukan yang melibatkan aktiviti berbasikal. Ada juga aktiviti bermain hoki, futsal dan sebagainya. Namun jangan kita lupa, kita juga ada permainan tradisional yang kian lama kian dilupakan. Jadi di depan saya ini ada satu permainan tradisional yang menarik, iaitu terompah tempurung. Terompah tempurung ni, murid-murid sekalian, semakin dilupakan. Saya bawakan sebagai salah satu pilihan yang perlu anak-anak ataupun murid-murid beri perhatian sebagai salah satu pilihan yang mana satu menjadi idaman kalbu. Baik, kita lihat pula paparan yang berikutnya mengenai alatan sukan. Bila kita ingin bersukan, kita memerlukan banyak alatan dan alatan-alatan tersebut sebagai pelengkap untuk menjamin keselamatan kita. Alatan sukan ini juga digunakan untuk memudahkan kita bergerak ketika melakukan aktiviti sukan tersebut. Contohnya, untuk bermain bola sepak, kita memerlukan bola, dan untuk bermain badminton, kita memerlukan raket badminton. Jadi, murid-murid sekalian, alatan sukan ini memainkan peranan yang penting untuk kita menjayakan sesuatu aktiviti sukan yang dipilih. Baik, kita akan teruskan dengan tayangan video yang cikgu sediakan. Mari kita saksikan video ini. Dalam banyak-banyak sukan yang ada, cuba awak pilih satu sukan yang paling awak gemari. Saya suka bermain futsal dan badminton. Awak pilih satu sukan sahaja dan berikan justifikasinya. Justifikasi? Baik, berdasarkan video yang ditayangkan sebentar tadi, dalam situasi tersebut, murid terpaksa memilih sama ada sukan futsal ataupun sukan badminton. Hal ini menimbulkan dilema yang mana satu murid tersebut perlu pilih. Baik, sebelum kita teruskan dengan maksud justifikasi, saya ingin sebutkan beberapa perkara. Pertama, apabila kita saksikan video tadi, murid A terpaksa memikirkan apa agaknya alasan ataupun apa sebab yang wajar untuk dia memilih salah satu sukan yang dikemukakan. Oleh itu, murid-murid sekalian, sangat penting untuk murid-murid fahami apa yang dimaksudkan dengan justifikasi. Justifikasi bermaksud sesuatu alasan
yang kuat yang menjadikan sesuatu itu wajar dilakukan. Dalam situasi yang lain pula, justifikasi juga sering diaplikasikan ketika berhujah ataupun menyatakan pendapat dan sebagainya sebagai alasan bagi mengukuhkan sesuatu perkara. Jadi secara umumnya, murid-murid sekalian, apabila kita ingin memberi justifikasi, perkara penting yang perlu kita tekankan di sini ialah kita perlu sertakan dengan bukti dan juga alasan yang kukuh supaya pilihan kita untuk menangani masalah ataupun dilema tadi dapat diselesaikan. Itu sahaja untuk slot kali ini. Berjumpa selepas ini. Assalamualaikum semuanya. Saya Nur Iman. Nur Iman ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua orang. Apapun bila nak balik raya ni, jangan terlalu rushing nak sampai. Okey, nyawa lagi penting. Kalau dah selasa mengantuk, jangan ikut. Jangan tunjuk strong. Tunjuk strong, minum kopi kat tepi. Berhenti buat seketika. Okey, Nur cakap ni supaya kita nak semua dapat pulang kampung dengan selamat. Jadi Assalamualaikum, sampai raya. Hai, saya Coach Lamjah bin Fadi Khalil daripada Sekolah Sukan Tempur Mahkota Ismail. Boleh panggil saya Coach Lam. Dan hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang bagaimana cara-cara permainan sukan bowling tempur. Baik, hari ini kita akan mengenal jenis-jenis peralatan yang digunakan di dalam bowling tempur. Baik, semestinya kita perlukan yang pertama bola. Okay? Bola bowling tempur ini ada bola plastik, ada bola urethane dan ada bola untuk racket, iaitu high performance ball. Terusnya kita kepada yang kedua yang semestinya ada kepada pemain itu sendiri, iaitu kasut. Okay? Ini adalah bowling shoe. Bowling shoe ini adalah sangat penting untuk kita bermain bowling. Kita tidak boleh menggunakan kasut-kasut lain seperti sport shoe, kasut sukan, kasut kerja dan sebagainya. Baik, sekarang kita dah bersedia. Antara persediaan yang penting ialah kita berdiri di atas approach sebelum memulakan kita punya step, dan setelah berdiri di approach, kita akan memegang bola, masukkan finger dengan thumb, dan bersedia di posisi di mana bola ni sedia untuk kita berjalan dan untuk kita lepaskan. Sekian saja perkongsian kita tentang sukan bowling tempur. Saya Coach Lam Jawilani Khalil. Sehingga kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Baiklah, kembali bersama-sama dengan cikgu dalam slot yang kedua yang diberi tajuk Dalam Dilema. Tajuk Dalam Dilema pada kali ini saya akan bincangkan berdasarkan dua gambar yang saya paparkan ini, iaitu gambar terompah tempurung dan juga gambar raket badminton. Dalam hal ini, murid akan memilih mana satu permainan yang akan mereka mainkan. Sebelum mereka memilih permainan ini, mari saya baca dahulu apakah arahan soalannya. Berdasarkan gambar yang dikemukakan, tulis justifikasi anda tentang pilihan yang ada dalam gambar tersebut. Baiklah, anda dikehendaki memilih satu sahaja, sama ada permainan terompah tempurung yang mewakili permainan tradisional atau permainan badminton. Jadi, murid-murid nak pilih yang mana satu agaknya? Mari kita fikirkan agaknya daripada kedua-dua permainan tersebut,
yang mana satu yang kita akan pilih. Okey. Baiklah. Murid-murid telah memilih permainan yang diminati. Baiklah. Setelah murid-murid memilih permainan yang diminati, perkara yang perlu dilakukan ialah murid-murid perlu mencari maklumat-maklumat berdasarkan sumber-sumber berikut, iaitu buku teks, majalah dan surat khabar. Ketiga-tiga maklumat ini ataupun sumber ini diperlukan untuk mengukuhkan justifikasi yang murid-murid akan tulis sebentar nanti. Baik, mari kita lihat borang tahu coklat. To merujuk kepada perkataan ayat topik. Hu merujuk kepada ayat huraian. Co merujuk kepada ayat contoh. Ke merupakan ayat kesan. Dan P merupakan ayat penegasan. Secara mudahnya, tahu coklat mewakili beberapa perkara penting yang perlu kita tulis dalam justifikasi. Maknanya, justifikasi yang murid-murid akan tulis ini akan berdasarkan teknik tahu coklat. Baik. Mari kita lihat ayat yang pertama, iaitu ayat topik. Perkara pertama yang perlu murid lakukan ialah murid perlu menyatakan pilihan supaya pilihan tersebut dapat difahami dan diketahui oleh pembaca yang lain. Contohnya, saya memilih permainan badminton kerana permainan ini bukan sahaja dapat mengeluarkan peluh, malah sukan ini terbukti berkesan untuk kesihatan mental dan dapat mengelakkan kemurungan. Kita teruskan dengan ayat yang kedua, iaitu ayat huraian. Ayat huraian ini adalah ayat yang akan menerangkan dan mengukuhkan kenapa kita memilih permainan badminton tersebut. Contoh ayatnya, hal ini dikatakan demikian kerana badminton dikatakan antara sukan kegemaran rakyat Malaysia dan sering dijadikan sebagai aktiviti riadah pada waktu petang untuk mengeluarkan peluh. Baik, kita lihat pula ayat contoh. Ayat contoh ini perlu kita berikan sebagai bukti untuk menyokong penyataan ayat topik dan juga ayat huraian. Baik, contohnya, sukan ini yang merujuk kepada permainan badminton amat menyeronokkan kerana kita dapat menggerakkan otot melalui pelbagai gerakan yang tangkas dan lincah. Gerakan ini sebenarnya bermanfaat untuk menjaga kesihatan mental individu. Baik, kita teruskan dengan ayat kesan. Ayat kesan ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana aktiviti badminton ini memberi impak ataupun memberi kesan yang baik kepada seseorang individu. Dalam ayat ini dikemukakan satu sumber, iaitu daripada World Health Organization, iaitu WHO, yang menyarankan sukan badminton ini turut dijadikan sebagai salah satu aktiviti yang disarankan sebahagian daripada proses pemulihan pesakit mental. Jadi, murid-murid sekalian, jika kita teliti dalam penulisan justifikasi ini, banyak maklumat ataupun fakta yang perlu kita berikan supaya alasan yang dikemukakan itu menyokong pilihan kita tadi. Baik, kita tengok pula ayat yang berikutnya. Maksudnya saya ingin kukuhkan lagi penyataan ayat kesan yang pertama tadi. Dalam ayat kesan yang kedua ini dinyatakan individu yang bermain badminton selama 2,5 jam setiap minggu dapat mengurangkan kemungkinan kemurungan sehingga 25%. Selain itu, sukan ini juga cukup bermanfaat dalam interaksi sosial, meningkatkan
konsentrasi dan otak menjadi lebih aktif. Jadi dalam aktiviti justifikasi ini, menulis justifikasi ini, murid telah mengaplikasikan 4 konsep daripada Tohu Cokep, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat contoh dan ayat kesan. Baik, ini adalah contoh penulisan justifikasi secara lengkapnya. Jika murid-murid lihat, ya, perkara yang ditekankan dalam penulisan justifikasi itu ialah isi yang kita kemukakan ataupun pendapat ataupun pandangan yang kita kemukakan itu perlulah kita berikan dengan alasan ataupun bukti yang mana apabila orang lain membaca ataupun pihak lain membaca sesuatu justifikasi itu, mereka dapat menerimanya dengan secara logik lah. Baik, seterusnya mari kita teruskan dengan pilihan yang kedua. Untuk pilihan kedua ini kita masih lagi meneruskan dengan penggunaan borang Tohu Cokep. Baik, untuk ayat topik yang pertama kita nyatakan mengenai terompah tempurung. Saya tidak akan membaca ayat tersebut kerana saya hanya ingin paparkan kepada murid bagaimana pemilihan terompah itu dibuat. Baik, seterusnya ayat huraian. Dalam ayat huraian ini saya akan gunakan 2, iaitu ayat huraian 1 dan juga ayat huraian 2. Ini ialah contoh ayat huraian 2. Baik, seterusnya saya akan teruskan dengan ayat kesan. Maknanya kita tidak mengambil contoh sebagai salah satu perkara yang kita akan tulis dalam justifikasi. Ini adalah contoh ayat yang menunjukkan kesan daripada pemilihan permainan tempurung terompah tadi. Baik, seterusnya ayat kesan yang kedua. Dan kita tutup perenggan justifikasi ini dengan memberi ayat penegasan. Jadi secara keseluruhannya murid-murid sekalian, saya hanya mengaplikasikan 4 ayat dalam perenggan justifikasi ini, iaitu saya memasukkan satu lagi ayat, iaitu ayat penegasan, yang mana kita menyerulah kepada semua pihak supaya berganding bahu untuk memelihara permainan terompah tempurung ini agar kekal dan tidak berubah. Dan saya masukkan sedikit satu elemen baru, iaitu elemen peribahasa, supaya justifikasi kita itu lebih menarik dan sedap untuk dibaca. Berdasarkan 2 contoh justifikasi yang saya tunjukkan tadi, murid boleh fahami yang mana ketika menulis sesuatu justifikasi itu, perkara penting yang harus ditekankan ialah kita perlu menetapkan mana satu pilihan kita dengan memberi alasan yang kuat ataupun alasan yang kukuh terhadap apa yang kita berikan tadi. Contoh dalam perenggan penulisan justifikasi tadi, saya masukkan ayat huraian, dan untuk buktikan perkara itu benar dan berdasarkan sumber yang kita rujuk tadi tu, maka murid akan memilih maklumat-maklumat itu berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan daripada sumber buku teks, majalah, surat khabar, dan kita cuma aplikasikan teknik Tohu Cokep itu sebagai salah satu cara untuk panduan kita menulis justifikasi yang lengkap. Itu sahaja untuk slot ini. Kita berjumpa selepas ini. Assalamualaikum, Datuk Roza di sini. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Di dalam kemeriahan Raya Aidilfitri ini, sentiasa beringat, berhati-hati bila nak ke sana dan kemari tu, dan sentiasa beringat juga kalau makan tu bertakat-takatlah. Dan semoga raya ini menjadi raya yang menggembirakan, yang penuh dengan hikmah dan yang penuh dengan kebahagiaan buat anda semua. Selamat Raya.
dalam slot yang ketiga, iaitu pilihan hatiku. Baik, murid-murid sekalian, untuk slot pilihan hatiku ini, saya akan memberi tugasan kepada murid-murid untuk dilaksanakan berdasarkan apa yang telah saya terangkan dalam slot 2 tadi. Baik, kita lihat terlebih dahulu panduan menulis justifikasi. Sebabnya, bila kita menulis sesuatu justifikasi, ada perkara-perkara penting yang perlu kita beri perhatian. Antaranya, kita perlu mengenal pasti tujuan justifikasi tersebut ditulis. Jika murid-murid perasan, saya ada sebut justifikasi ini kita gunakan dalam 2 situasi, iaitu untuk mengukuhkan hujah ataupun pendapat, ataupun kita ingin memberi rasional terhadap sesuatu perkara yang kita telah pilih. Baik, seterusnya, perkara kedua yang perlu diberi penekanan ialah ketika menulis justifikasi, kita perlu memberi gambaran umum tentang isu atau perkara yang dikemukakan. Maknanya, murid sebaik-baiknya beri pemahaman dahulu apa sebenarnya yang kita akan tulis dalam justifikasi tersebut. Perkara ketiga yang perlu diberi perhatian, dan elemen ini sangat penting ketika menulis justifikasi, ialah memberi alasan yang kukuh. Dan alasan yang kukuh itu perlulah disertakan dengan bukti. Seperti yang saya kemukakan tadi, kita berdasarkan 3 sumber, iaitu buku teks, majalah, surat khabar dan lain-lain. Seterusnya, murid-murid juga perlu mengemukakan sokongan dengan bukti dan data. Kalau nak dapat justifikasi yang baik, seseorang murid itu perlulah kemukakan data. Contohlah, contoh dalam justifikasi aktiviti sukan ini. Okey, kita boleh kemukakan data yang sahih berdasarkan laporan daripada surat khabar contohnya. Seterusnya, kita lihat apa yang ingin saya kongsikan pada hari ini, iaitu peta buih berganda yang saya petik daripada bahan ini. Baik, dalam bahan ini, jika murid-murid teliti, kita ada peta buih berganda. Dalam peta buih berganda ini, yang berwarna merah jambu ini mewakili persamaan, isi-isi ataupun ayat topik persamaan antara akademik dan juga sukan. Ada 5 ayat topik yang dikemukakan di situ, iaitu mengharumkan nama negara, menjadi profesional dalam bidang, dapat mengangkat maruah bangsa, menjamin pendapatan lumayan, dipandang tinggi oleh masyarakat. Seterusnya, di sebelah kanan dan kiri peta buih ini merupakan ayat topik yang membezakan antara pilihan akademik dan juga sukan. Jadi, murid-murid sekalian, apa agaknya pilihan hati murid-murid? Adakah akademik ataupun sukan? Baik, sebelum kita teruskan dengan pilihan, saya ingin beri satu isu ataupun masalah yang perlu murid-murid tulis tentang justifikasinya. Arahannya, buat penilaian berdasarkan bahan, kemudian tulis justifikasi anda tentang pilihan yang ada dalam bahan tersebut. Untuk tujuan tersebut, mari kita dengar bacaan daripada tulisan justifikasi murid-murid saya. Pada era globalisasi ini, kebanyakan murid memandang remeh dan tidak menganggap pencapaian dalam bidang akademik sesuatu perkara yang penting. Pada hakikatnya, sijil dan pencapaian yang ada sangat penting dan dapat menjamin jawatan tinggi dalam sektor kerajaan atau swasta. Hal ini terbukti apabila Dr. Amelina C. Bakri telah berjaya meraih 17A1 dalam keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada tahun 2004. Nama beliau terus menanjak serta dikenali ramai dan kini bergelar seorang doktor dalam bidang perubatan. Dr. Amelina telah mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Hasil usaha anak Malaysia ini telah berjaya mengumpulkan
barisan pakar perubatan dari dalam dan luar negara untuk bersama-sama menjayakan misi menyelamatkan Ainul Mardiah yang menghadapi germ cell tumor. Selain itu, beliau dilaporkan tersenarai antara 10 doktor pakar pelatih pembedahan terbaik di United Kingdom. Sudah terang lagi bersulur bahawa sijil yang ada dapat menjamin jawatan tinggi dalam sektor kerajaan atau swasta. Pada pendapat saya, sukan sangat bermanfaat kerana dapat mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa. Atlet negara kita berlatih bersungguh-sungguh untuk mencapai keputusan yang cemerlang pada peringkat antarabangsa demi membuktikan negara kita dapat bersaing dalam bidang sukan. Malaysia mempunyai atlet yang berbakat dalam sukan. Sebagai contoh, pelari sensasi negara Muhammad Azim Fahmi berpotensi menerusi catatan masa yang lebih baik dalam acara pecut untuk memperbaharui rekod kebangsaan acara 60 meter di kejohanan jemputan Tiger Paw di Universiti Clemson, California, Amerika Syarikat pada tahun 2025. Tidak salah bahawa sukan sangat bermanfaat kerana dapat mengharumkan nama negara pada peringkat antarabangsa. Baiklah, murid-murid sekalian, murid-murid telah pun mendengar bacaan daripada tulisan justifikasi murid-murid saya. Dalam justifikasi yang dikemukakan oleh mereka sebentar tadi, mereka hanya menggunakan 4 ayat sahaja daripada konsep tahu cokep tadi, iaitu ayat topik, ayat huraian, ayat kesan, ayat contoh, ayat contoh dan juga ayat penegasan. Maknanya tujuan aplikasi teknik tahu cokep ini diperkenalkan kepada murid-murid hanyalah sebagai salah satu panduan sahaja untuk kita menulis justifikasi. Mari kita lihat apa yang perlu murid-murid beri perhatian ketika menulis justifikasi. Baik, justifikasi ini sebenarnya perlu untuk murid-murid kuasai supaya dapat membantu murid-murid untuk menulis perenggan isi dalam karangan. Ini adalah salah satu aktiviti rangsangan yang dapat membantu murid untuk menulis perenggan isi dengan lebih baik dengan mengemukakan contoh ataupun bukti yang tepat ketika menulis karangan. Justifikasi ini sebenarnya dapat membantu murid-murid menambah ilmu pengetahuan sesuai dengan peribahasa Melayu iaitu membaca jambatan ilmu. Sebab itulah ketika menulis justifikasi, saya menekankan kepada murid-murid supaya merujuk kepada sumber-sumber yang saya sebutkan tadi sebagai hujah ataupun sokongan bagi mengukuhkan justifikasi yang ditulis. Baiklah, murid-murid sekalian, saya ingin memberi satu tugasan supaya murid-murid dapat melaksanakannya, iaitu murid dikehendaki mempersembahkan kreativiti masing-masing dalam bentuk projek video kreatif, kemudian muat naik dalam mana-mana platform media sosial. Jadi ini adalah tugasan tambahan lah, ya, supaya murid-murid dapat fahami apa itu justifikasi dan dapat sampaikan supaya lebih menarik dan mampu memberi panduan kepada orang lain. Baik, pesanan daripada saya, sebelum kita menulis justifikasi, sangat penting untuk kita kuasai kemahiran, kerana apabila kita menguasai kemahiran, maka kita akan celik pengetahuan. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sampai berjumpa lagi pada lain masa. Sekian, terima kasih.